escort motor aku sendiri. Assalamualaikum. Hari ni hari Isnin. Aku baru sampai dekat JB. Tujuan aku datang hari ni nak settlekan motor aku lah. Dan luckily masa on the way ke sini ada cerita best. Aku terserempak dengan motor aku sendiri. Pastinya lah sebab shipment yang datang daripada kilang memang dijangka hari ni lah akan sampai ke Pasir Gudang. Jom kita pergi tengok video dia. Tapi video dia tak berapa cantik lah. Okay guys, aku escort motor aku sendiri. Aku on the way lagi JB. Wow, ini memang luck. Ini memang luck guys. Rezeki. Aku dekat Macap sekarang ni, okey. Di hampir-hampir dekat persimpangan nak keluar ke Macap. Aku tak yakin pun yang aku akan selisih motor ni, tapi suddenly tiba-tiba aku jumpa dan alalang aku escort lah sekejap. So korang nampak kat sini ada motor dan aku dah ada nampak kat atas tu satu biji yang lain daripada yang lain, high seat. So aku rasa tu aku menjemput. Perasan dia kan. Tapi aku tak boleh nak tunggu lama sebab aku pun nak kejar masa ni, nak kejar sahur. Aku nak kena cepat sampai, at least aku boleh sahur kat rumah makcik aku. Okay, kita jumpa lagi next update. Assalamualaikum.